Salamun ala Sulaiman fi alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, berat yang ni kat kawasan ni berat. Oi. Oh, dia tak bagilah weh. Oi, suara siapa? Suara ni lah yang aku dengar kat base tadi. Macam mentera tu. Suara ni lah yang aku dengar macam mentera tu. Tadi kat base kuat macam ni. Tapi kat base masa diorang kat atas tadi, tapi suara tu kat base kuat gila. Ada suara ke ni? Saya patahkan sikit kan terpaksa macam ni sangat lah. Okey. Tak boleh nak patahkan suka pokok. Macam ni okey. Oi, siapa tu? Gat. Apa boleh Gat? Dia tanya bos Wan mana. Lepas tu saya kata lah bos Wan dah naik. Lepas tu mengelupur kat dia ni. Oi! Apa? Siapa sikit? Si Mai dia mengelupur. Dia mengelupur kenapa? Dia tanya bos Wan mana. Tiba-tiba dia tanya bos Wan mana. Lepas tu saya kata dah naik atas. Lepas tu mengelupur je jerit. Pasal barang ni ke apa? Kat sini bukan barang ni orang. Bismillahirrahmanirrahim. Hei! Apaan kau? Asal Mel? Suruh apa? Aku duduk kat pokok ni ya? Ha? Aku duduk kat pokok ni, kenapa? Barang ni kat sini pokok ni bukan ada barang. Aku duduk kat pokok ni. Yang kau beli kata pasal? Bosan. Apa? Dah, tunggu boy. Apa pasal aku nak kena tunggu boy pula? Tunggu boy je. Bosan, tunggu boy. Bosan, tunggu boy. Bosan. Nak tunggu boy untuk apa? Korang sabar. Apa yang korang? Sabar. Dia takut tuan. Tak, sekarang ni apa yang mengelupur saya tu? Ada apa sini man? Tak ada apa. Habis tu? Tunggu boy. Taklah aku nak kena tunggu boy untuk apa? Aku jalan explore daripada tadi. Mana ada aku tunggu boy? Asal aku nak kena tunggu boy? Bos Wan! Oi. Korang tunggu bila aku panggil korang datang. Tak payah kacau dia pasal ni. Jom. Boy, cepat boy. Wah.
Ini macam nak attack aku dia dulu ni. Woi! Letak balik, suruh dia letak balik. Letak balik dekat tempat asal dia. Letak! Aku ambil apa? Aku berjaya alam. Biarkan kat situ. Aku berjaya alam. Tak, aku ambil apa? Aku tak ada ambil apa-apa ni. Korang sabar. Aku tahu korang marah, sabar. Aku ambil apa? Aku tak sentuh apa pun lagi kat sini. Tenang. Baca doa dulu. Tak baca doa lagi kan? Baca doa dulu. Baca doa dulu. Baca doa dulu, boy. Mael, baca doa dulu. Takkan baca doa pun tak boleh. Abang relax bang. Pelan-pelan. Korang sabar boleh tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Timbulkan. Berhenti. Aku panas lah. Berhenti. Tenang lah. Tenang lah. Apa dalam tangan dia, boy? Tenang lah. Tak ada apa kat tangan aku. Kosong. Tak ada apa kat tangan aku. Kosong. Tangan aku kosong. Tak ada apa pun. Tak ada apa barang pun. Kosong. Apa yang kau takut sangat ni? Kau marah sangat ni. Kenapa kau nak ni sangat ni barang ni? Relax, jaga emosi. Kosong je tangan aku. Apa yang kau buat kat aku ni? Aku dah tak boleh nak buat ni. Cahaya apa kau pegang tangan tu? Lampu apa yang kau pegang tu? Tangan aku kosong. Apa yang kau nampak kat tangan aku? Kawan kau menonton tiba-tiba ni, Mai. Apa yang kau nampak kat tangan aku? Kosong je. Aku tak ada tarik apa-apa. Dia cakap ada lampu, ada cahaya kat tangan saya. Mana ada apa? Boy, kau ikut aku. Main ikut Abang Iwan. Bawa okey tak? Jom kita jalan depan. Boy, depan dulu. Jalan. Doa. Dah, aku dah doa dah. Jangan bongkit dah. Lepas dia. Kau lepas dia. Boy, tenang boy. Tenang. Relax. Slow. Tengok tas kau, jaga tas kau, share kau semua jalan. Boy. Kau kena jauh, Kau kena jauh daripada dia. Kau ikut aku je. Abang Iwan cuba jarakkan saya dengan abang punya ni grup Jom, tapi kau jalan depan, boy. Kat pokok tu ada apa, boy? Kat pokok tu ada apa? Pokok mana? Pokok yang tadi aku berhenti tu. Pokok mana? Yang tadi, yang korang berlari, yang Mak berlari naik atas tadi tu. Aku kat pokok tu. Dia tak bagi aku usik. Pokok belah mana? Aduh, Mak. Okey, kau tak sedar ni. Jalan. Macam saya cakap tadi, geng. Dia orang ni tak salah, geng. Dia orang ni dalam gangguan. Jangan korang salah-salahkan dia orang. Jangan pergi maki dia orang. Jangan pergi marah dia orang. Dia orang tak sedar apa ni, geng. Padahal sebelum turun tadi, sesi pertama, dia yang cakap kat pokok ni ada barang. Sebab tu saya pergi naik atas. Sebab tu saya pergi naik atas. Tiba-tiba dia kata pokok apa? Korang saksi kan?
Salamun ala Sulaiman fi alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada benda yang tengok kita kat atas. Mata apa kat atas tu? Dia bergerak. Syekh kasi gerak ni. Ha tu mata dia. Sekejap. Ada benda mengintai atas tu. Benda apa Sekejap. Jaga kiri boy. Ada mata belah kiri. Tu tengah tengok kita. Saya malam ni bosan. Saya macam ni. Tu tengah tengok kita. Beralih-alih tempat ni. Ha. Ha tu. Ha tu dia. Assalamualaikum. Salamun ala Sulaiman bin Alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tadi kat bawah ni. Tap screen terus kan. Tap screen. Oh, busuk apa ni? Ya, ada bau busuk sini. Bau macam najis haiwan. Nampak lah, tu tengah intai kita tu. Nampak tu? Tak tahu tu benda apa. Musa pandan ke apa tak tahu. Ha ni. Nampak tu? Hilang bosan, hilang. Aduh. Ni. Benda apa tak tahu ni. Oi, siapa tu? Kau panggil aku ke, boy? Kau panggil aku ke? Suara dekat engkau ni? Hai, suara dekat engkau mah. Panggil aku tadi. Hai. Assalamualaikum. Ya, mohon ala. Assalamualaikum. Mana yang kau cakap tadi ada pintu-pintu tu semua, boy? Mana pintu? Apa ni? Tadi? Mana pintu? Kat sini tadi. Sekarang? Tadi. Biasa je. Tadi ke? Saya ingat kat sini. Ni dalam ni? Ha, dalam ni. Dia cakap tadi ada pintu kat sini. Mari kalian nyatakan lagi dengan jelas wujud dirimu. Berinteraksi dengan aku. Jom boy. Abaikan dia. Allah Akbar. Abaikan Mak Elo. Hai. Boy. Dia dah lepas ke? Dia kat sebelah aku tadi ni. Dan dia pasal belah sini. Dan. Repeat. Sini ni, belah sini. Dia dekat sebelah saya tadi bang. Dia masih turun. Apa benda mantra dia baca ni lah. Ilaha illallah. Menuju. Dah lain ni. Tak boleh berenggang pula ni. Masalah ni. Aduh, dia datang tiba-tiba menyatu dua ni pula. Apa hal ni? Bang, dia kat sebelah saya tadi bang. Tadi dia dengan pasal
tahan mak tengah pergi depan. Dia tak apa dia baca mantra. Pergi ambil boy. Apa benda ni? Aduh, korang ni weh. Cuba bawa, sudah bawa istighfar. Oh, Mira. Aku dah letak kat sini ni. Hei. Apa hal boy? Boy. Jalan, boy. Jalan. Sana. Bila masa kau patah balik ni? Aku dah cakap jalan depan. Aku baru cakap kau pergi depan terus. Kawal. Sini kat atas tadi. Ya, boy. Engkau dekat sebelah aku, boy. Jangan kau ganggu. Mail. Cuba jangan layan, Mail. Benda-benda sekeliling kita nak explore, Mail. Tak tahu, Mai tengah berborak dengan Abang Iwan. Ada perempuan. Dengar? Yang ini dengar. Yang ni? Yang ini dengar. Tu? Benar aku buat apa dengan kau? Ada suara dia dekat abang ke, bang? Oi! Siapa kau? Boy dia ni. Boy kat sebelah saya. Memang tak ada siapa ke depan, siapa ke belakang, tak ada. By Wan. Bagi saya handle dia, bang. Bagi saya handle dia. Main ke sini, main. Saya ke Abang Wan. Ha? Dia tak nak pula. Pacak sikit lah. Ni ke? Kau main tinggi lagi. Apa energy yang ada saya tak tahu. Apa yang kelakar je kalau pacak main? Gelap pula. Stay, man. Stay. Ada orang tunggu kat depan. Stay. Stay. Ada benda tunggu kat depan. Ada suara tu. Bukan suara je, benda tunggu kat depan. Stay. Ha? Saya tak nampak. Stay. Tepi pokok sana. Atas tepi pokok. Ui, siapa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maintain macam tu je, man. Maintain. Steady. Boleh tu. Boleh. Jangan termakan. Lawan, Mal! Lawan! Penat. Lawan! Kawan. Kau dah baca betul-betul. Habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Apa saja kalian? Kau pergi daripada sini. Hoi. Betul-betul lalu depan kau, Mail. Satu angin sampai vup. Lalu betul depan camp kita. Depan korang kan, weh? Terbakar tu, weh. Weh, bahang siap muka. Allahu Akbar. Saya rasa korang ada dengar kot bunyi tu. Kalau korang pakai earphone, korang dengar kot. Ni. Ni nampak ni. Tapi kenapa dia macam tu je, eh? Tu dah pasal lah, Mail. Kenapa dia berbentuk benda tu? Tak, ni. Yang macam ni. Ni apa benda? Ni. Dah apa, Dalam tu macam ada benda lah. Itulah pasal ni. Dia aku nak tengok ni. Aku pokok-pokok macam ni dengar ni. Okay, Mail. Apa-apa pun kau jangan melayan, Relax. Fokus. Tengok support viewers kau, support kau. Go, geng. Angkat dia tu bunyi baik. Jangan main pasal sikit, baik. Dia macam ada something ya, macam lendir. Tapi tak tahu apa. Jangan, tak, saya tak usik. Tak usik, kita takkan usik. Korang tahu style saya, geng. Saya takkan usik. Dia takkan bagi pun. Saya kalau lembu barang apa, saya takkan usik, geng. Saya tak mampu, saya takkan buat. Jangan risau. Ya. Bos Wan. Sorry, saya terdengar. Apa tu? Dia sebut nama saya. Tak apa, biar. Dia dah sebut nama kau pun biar, tak apa. Biar je. Yang penting kau sedar. Itu je.
Tak, tapi dekat sini tak ada korang panggil nama saya. Memang tak ada. Memang confirm lah benda lain. Main confirm. Itu kita tahu. Dia punya key dia, kalau kau tak layan, okey. Baik, insyaAllah. Itu je. Okey lah, baik korang. Jom kita naik atas. Okey, satu koin tu jangan stop geng ya. Tinggal sikit lagi. Dia yang penting dia tak layan. Kalau dia tak layan, okey lah. Korang pukul lagi. Salamun ala Sulaiman fi alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada dengan dia. Maka kau zahirkanlah dengan jelas Memang saya akan lawan ni. apapun yang berada di sini. Jom, depan. Saya kejap. Ada macam ada orang berjalan. Bukan main. Bukan. Astagfirullahalazim. Bukan. Bang, ni benda apa dia bang? Weh, tadi padam weh. Dah padam dah tadi. Kenapa ni? Apa yang datang ni sebenarnya ni? Agak dia bunyi tadi tu pun. Dah padam dah tadi. Allahu Akbar. Tadi padam weh. Ya. Tadi Boswan. Mai lepas ni bang. Saya dengan Boswan siap zoom lagi benda tu. Ya, dah dapat memang kosong. Tak ada apa. Oi, tu apa? Weh, apa? Ada benda jatuh. Ada benda jatuh melompat. Ada benda melompat kat bawah tu bang. Ada benda lompat daripada benda tu. Kita boleh apa Boswan bagi tahu nampak benda ni. Tak, ada benda melompat daripada pokok tu. Daripada pokok ni ada benda melompat. Melompat ke bawah. Terbakar. Sekejap lagi depan. Ya. Cara benda melompat. Tak tahu apa. Tadi saya dengan Boswan berdiri kat depan ni. Kita orang zoom macam ada satu benda kat dalam tu. Boleh direct sangat ni. Dalam bawah sikit. Tak boleh nampak. tak boleh. Sebab cahaya apa ni. Saya dengan Boswan nampak macam ada satu benda berlending kau tahu dalam tu. Tapi dia cahaya yang melekat. Tengah tengok-tengok, tengah ni dah padam. Tak ada, bara pun tak ada. Satu bara apa ke apa semua tak ada. Kita orang post balik nak naik atas. Saya cakap tak apa, kita sambung jalan. Lepas tu korang ada jerit, betul? Bila jerit, aku dengar macam suara orang berjalan atas ranting. Cakap dengan Boswan ada orang berjalan. Boswan cakap tak. Kau pusing. Kau tengok ni Mael, bukan orang berjalan, dia kata. Lalas pusing-pusing benda ni. Suluh je. Ha? Bila suluh, ada benda lompat daripada pokok ke bawah. Daripada pokok apa ni? Ni pokok yang terbakar ni. Dia lompat ke bawah ni. Mael. Oi. Astagfirullahalazim. Mana aku tahu. Dia pindah-pindah ke apa ni? Tu nak padam. Ni atas ni. Ni padam. Sana pula hidup. Benda apa ah? Oi. Jaga. Janji sedar je Mael. Jap, kita tengok yang mana yang cahaya tadi tu. Apa Datuk. yang berlendir? Tu abang tengok depan tu. Oh, iyalah. Ni. Jangan pijak bang. Bawah tu yang tadi jatuh. Mungkin besar ada barang. Baik Wan. Apa benda ni? Bawah tadi yang jatuh. Berlendir kan? Ada benda ruang ni macam Tu yang saya pelik. Cakap macam takkanlah ada benda yang boleh lompat macam tu. tak ni. Weh, Bukan. Mana Weh. pokok ni ada getah? Ni pokok ni Kejap. pokok nipah ni. weh. Aku dah Yang tu rambut ke tu? Yang terbakar tu rambut ke? Bukanlah. Dia punya apa tu? Akar ke benda tu? Bukan rambut tu. Rambut. Rambut. Eh, kenapa Mael? Kenapa? Mana ada apa? Menyala ni Terbakar ni. Mana? Ni. Nampak. Pelik aku ni. Dia apa berpindah-pindah gandah pula pokok ni? Macam ada benda something. Ada barang ke? Dia macam ada satu op. Daripada satu tempat ke satu tempat dia bergerak weh. Kan kau cakap tadi ada benda melompat kan? Ha. Boswan nampak? Semua. Nampak. Memang ada benda yang keluar. Ha. Macam ada satu tempat ke satu tempat benda ni bergerak. Pelik. Tu yang pelik. Oi. Apa syuk? Ni apa hal? Ni menyala balik. Apa hal dia menyala tu? Benda apa je tu? Apa hal dia menyala kat sini ni? Sekejap nak kabut sikit.
Pewan, Hati. boy. Jangan rapat sangat. Macam ni buat main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja kalian yang berada di hadapan ini, kau perjelaskan sesuatu, kau perlihatkan sesuatu. Jika kau benar-benar berada di hadapan kami, ayo kau perjelaskan bunyi kau. Kau perlihatkan diri kau. Ayo muncul. Allahu Akbar. Hei, ya Allah. Belakang. Oi, nasib baik tak jatuh. Bahaya siut. Sumpah bahaya. Bang, angin bang. Sampai satu angin bang. Bang, muka aku bang. Jauh sikit lah. Kau tengok lah ni. Korang boleh dengar bunyi angin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, dia makin membesar. Jangan kau sabar. Makin membesar. Semua permainan kau. Oh, sakit sekejap pinggang aku belakang. Kalau kau benar-benar berada di hadapan aku ni, Kemampuan kan. kau habiskan api itu, kau padam. Bukan kau yang kuat. Okay, main. Terus main. Layan, jangan layan. Kau berhentikan. Habiskan permainan kau. Cukup. Tenang. Cukup mainan kau. Kau jangan ingat kalau kau diperbuat daripada api kau kuat. Kau tu lemah. Kau jangan gelak. Sulaiman fi alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu min. Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ingat kau kuat ke? Man ala nuhin fil Ha? Kau ingat kau kuat? Tak payah. Kau jangan jawab aku. Kau berani kau keluar ke depan aku sekarang. Mari kalian. Muncul. Tunjukkan diri kau yang sebenar. Jangan kau bermain di sebalik apa yang kita lihat. Bukti dan terjelaskan. Main. Allah, main. Weh, astagfirullahalazim. Weh, dia jerit sebelah aku. Jangan sabar, Mai. Jangan sabar. Main, jangan sabar, main. Bahaya. Relax, jangan sabar. Aku sifat kau. tak tahu nak buat benda apa ni. Asal wujud kau, wahai bangsa yang diciptakan dari api. Cukup. Hentikan. Ni pun merah lagi, weh. Tambah ni, tak habis lagi. Kita mati min syarri ma khalaq. Ni merah lagi ni. Anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Hentikan apa jua yang kalian cuba buat. Cukup. Jangan kau ganggu. Jangan kau sakiti. Andai kau ingin muncul, maka kau munculkan diri. Tak, macam dia macam sesuatu ni, weh. Kau munculkan diri kau dengan jelas. Allahu Akbar. Ish, kenapa? Weh. 1, 2, 3, 4. 4 penjuru ni, geng. Dia menyala balik. Empat penjuru. Kenapa kita dekat dalam penjuru ni? Kita je ni. Kenapa kita kat dalam penjuru? Ni kalau ikut bab penjuru ni dah macam kepung gitu ni. Auzubillahi kalimatullah. Ni tak macam mati ni. Ada benda La lompat ilaha weh. illa anta subhanaka inni kuntu. Tak suka ya. Betul tak suka dekat korang benda ni. Ui. Yang mana tak faham tu korang tengok dulu, geng. Tengok dulu. Nanti apa-apa kita terangkan balik bang kakak. Okay. Yang mana tak faham tu next nanti kita cerita balik. Korang bantu saya gerakkan Rosa tu yang 10 koin tu. Boleh? Saya tak ada masa nak terangkan balik, geng. Korang tengok je dulu. Tengok, cuba faham dulu. Nanti tak faham, nanti saya terangkan balik. Sekarang korang tengok je dulu. Tak nak Sabina. Jangan tak bantu apa-apa. Lepas tu mengarah. Terima kasih, Mia. Nak tengok buat cara nak tengok. Jangan mengarah. Siapa kau? Siapa jua kau? Ayo kau jelaskan diri kau yang sebenar. Tu dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penghuni, seandainya ada di antara kalian jin-jin Islam, Tu belah mana? maka kau hadir. Aku nampak macam Hentikan apa jua-jua sifat kejahatan yang ada berhampiran dengan kami. Saya nampak samping. Bantu kami wahai jin-jin Islam. Apa jua yang terjadi di sini, Teruskan bang. maka kau timbul. Atas tu. Ni, ya. Tolong kami daripada apa jua serangan-serangan. Aku nampak dia. Oi, belakang. Aku baru nak cakap dengan Abang Iwan. Aku ada rasa angin, satu angin kuat tolak aku. Wih, subhanallah. Alhamdulillah. Oh, tak boleh ni. Kepung ni. Alhamdulillah, quwwata illa billah. Sakit. Okey tak, Mai? Aku nak pergi ni kat pokok ni. Sebelum benda tu, Bos Wan perasan, belakang Iwan ada seorang berdiri. Belakang mana? Belakang Abang Iwan ada benda hitam besar gila. Betul-betul belakang.
Kejap, aku tengok belakang ni. Apa benda? Nampak daun tu goyang kan? Ada Okey. libat tadi kat Belakang air. Kau tengok lah dekat wayar batu tu belah ni. Saya tak tahu, tapi ada kat belakang ni saya nampak tadi macam ada satu bayang. Korang nampak bayang tangan saya? Macam nak tunjuk. Tu bayang tangan saya. Tapi dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Berarti belakang sama. Hati-hati naik bukit ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kalian yang berada di kawasan ini, ayo, kau berjelaskan lagi suara-suara kalian. Siapa jua kau yang bermain? Ayo timbulkan. Wujudkan diri kau. Hadirkan sosok asalmu. Ayo. Andai ini permainan yang kau mulakan, maka timbul. Dekat lagi dengan kami. Ukrosh. Ya, Hadir. Mak Rajin. Hadir. Ni'mal wakil. Aku tahu kau ada kat sini. Hadirkan lagi dirimu. Aku tahu kau bermain kat sini. Mari kalian. Tunjukkan. Keluar. Hadir. Kau keluar je. Aku tahu. Ada sesuatu. Main. Jangan cabar lebih-lebih, main. Ha? Jangan cabar lebih-lebih. Biasa, main. Di antara dua batu terbelah ni, Baik. macam ada sesuatu lah. Andai benar kalian ada dekat dengan kami. Ini tanda-tanda kau. Maka kau timbul. Datang dekat. Kau jelaskan. Berikan aku tanda. Di mana keberadaan kau? Ukrosh. Boy. Weh, belakang kau. Kenapa? Kenapa? Weh. Bosuan. Apa benda ni? Bus merah lah aku ni. Mana balik? Mengalah sendiri. Mana sih? Tu. Dia ikut dah bosuan. Aku tahu kau ada dekat dengan aku. Aku tahu kau ada dekat dengan aku. Weh, apa ni? Maka timbul dan perjelaskan dirimu. Allah, masalah dengan Muhammad. Jangan kau membelenggu. Jangan kau membelenggu batang tubuh ini. Kau nak timbul, kau muncul dengan jelas. Jangan sampai kau menyakiti. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu ini tanda-tanda kau ada dekat dengan kami. Maka kau timbulkan susuk diri kau. Wujud. Ukrosh. Setakat suara anak kecil pun bisa bermain ya Jin. Tunjukkan diri asal kau. Hadirkan susuk asalmu. Wala fis sama. Ush. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana kau? Kemari kalian. Bang, saya rasa bang Mana pun kau sekuat kita tanda kalau pun kau pergi nak ke kena depan duduk lagi, lihatkan lagi. tetap juga kita kena kacau macam ni. Seolah-olah macam dia cuba nak membahayakan kita, menyerang kita. Tak rasa macam ni. Pokok yang berhampiran kita ni seumpama dia buat satu lingkaran. Kata tak bagi kita keluar. Kenapa pokok ni berasap bang? Ha, dengar. Apa tu? Weh, dia baru nak jadi ni Ustaz. Ya. Berasap pokok ni. Pokok ni. Berasap. Ha, pokok ni berasap. Pokok yang ada dekat kita ni, Apa yang jatuh? pokok tak ada apa dia semua berasap. Belakang tu apa? Itu menyala balik tu. Mana? Belakang korang tu menyala balik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Menyala balik tu. Muhammad Rasulullah, lindungilah kami ya Allah. Kau kat depan ni ke? Sifat yang ada di sini maka perjelaskan lagi. Timbul. Kau kat depan ni ke? Buktikan lagi keberadaan kau. Mari kalian. Allahu sifatullah, wujudullah, zatullah, marifatullah, kun fayakun. Oi. Kenapa, Mek? Allahu. Aku cakap dah. Cakap dah. Tadi dia berasap je, geng, Mael. Nampak tak? Dia dah mula jadi. Dia mula jadi. A'udzu bi kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billah. Maaf. Dia baru nak jadi. Tu. Macam baru nak menyala. Ha. Rasa macam dia nak buat lingkaran, nak blok kita tau. Macam nak pagar kita tak bagi keluar. Kita try undur sikit. Kita ke depan, kita tengok sama ada sama juga ke tidak. Kita try ke depan sikit. Wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu akbar. Allahu akbar. Ampun aku. Tergebang bos. Aduh. Astagfirullahalazim. Ui, ya Allah, dah kasar dah ni main ni. Ayo.
Jangan cabar lebih daripada kemampuan aku. Kalau kau nak muncul dengan jelas. Jangan kau cabar. Ya, tadi aku dah cakap dah tadi. Kat belakang ni tadi aku nampak dia tu yang aku naik atas. Oh, bos Wan nampak ni. Nampak macam ada satu kelibat hitam. Macam aku ni. Keluar kau. Jap, Aku dengar. Dia. Pasal menteri. Jap, dengar jap. Macam mentera lah. Bersih. Boy jauh sikit boy. Wah, aku rasa macam Boy ke sini, boy ke Sebelah sini. sini belah duduk sebelah apa pasal? Pecah syuk phone aku. Pecah. Screen protector. Tak join lah waktu tadi podcast awal tadi. Nantilah saya cerita balik. Baik. Jangan bagi saya fokus dulu. Jom. Try ke depan sikit. Kenapa aku dengar macam ada yang berbisik? Bisik apa? Kau jangan layan Mai yang bisik-bisik tu Mai. Jangan layan Mai yang bisik-bisik tu. Jap. Aku dengar bunyi terbakar ni. Allahu Akbar. Aku dengar bunyi terbakar ni. Memang betul ni. Dia nak main sangat ni. Tu nampak oh. Dua yang ada. Lagi. Menyala balik. Menyala balik, Mat. Allah Rabbi Allah. Semua dekat sini geng. Semua dekat sini. Semua dekat sini. Dia ni punya kerja lah aku cakap. Kita keluar daripada penjuru ni dulu. Keluar daripada penjuru ni. Bukan penjuri, penjuru. Penjuru. Penjuri pula dia. Kita keluar daripada penjuru ni dulu. Macam trap tau. Ya. So apa-apa rancangan religi ke? Raiwan, boy teruskan kau. Teruskan je baca. Jangan stop. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi! Woi! Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Betul aku leka sekejap je. Bila masa Subhanallah. nampak tak? Ni besar ni weh. Ni. Weh, besar ni weh. Besar. Besar ni weh, ni besar ni weh. Kita tak boleh nak tunjuk direct sangat geng Weh, tak boleh tunjuk sekejap boleh. Ni tanda-tanda apa sebenarnya? Kena tunggu bagi dia hilang marak tu jap. Weh, sampai ke atas tu weh. Bos Wan, sini ada benda melompat. Bukan, tu sampai atas tu. Kena ni. Kena padam weh. Bahaya weh. Weh, dia lari ke atas weh. Ya. Kena padam bahaya weh. Tu terbakar pokok weh. Cari je pasir ke apa? Weh. Oh, pisang. Pisang. Semua ni. Baldi tak ada. Mana datang baldi kat dalam hutan weh? Tu ha. Weh, dah sampai atas dah makan. Mana ada Mana air dia? Air kolam tu ada. Pergi ambil tu. Ambil air dulu. Dia jangan ada angin dia. Jangan ada angin dia. Woi, jangan main macam ni woi. Bahaya ni. Korang doa. Korang doakan tak ada angin kan? Korang doakan tak ada angin dia. Doakan tak ada angin dia. Doakan tak ada angin dia. Oi. Jap. Cari ni apa-apa? Kayu ke apa? Padam dulu. Kena cepat. Bahaya ni. Kita buat kat sini. Kan kita yang kena. Padahal bukan kita yang bikin. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ni, kena. Jangan point direct Jangan point direct tu. Apa kerja lah. Ini. Aku dah jam dah ni. Allah masuk-masuk. Solai dah nak buat. Ada kayu berapa kita ni? Kita kena sentang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, cari kayu ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Oh, ni bahaya weh. Dia jangan ada ni ya. Bukan. Tadi ada satu spark kat tepi ni, terus naik atas. Oh. Tapi tak apa. Angin tak ada, okey. Angin tak ada, tak apa, okey. Ada sungai, ada sungai. Base tengah ambil. Tengah ambil penceduk jap. Kau jangan main macam ni, weh! Lagi boy. Dah nak padam. Nasib baik pokok ni tunggal kat situ je, satu. Dia tak berkait dengan pokok lain. Nasib baik pokok tu tunggal. Oh, tak boleh dah ni weh. Sekejap. Mai, jangan bagi dia spark, main. Jangan bagi dia spark. Jangan panjat, bahaya. Jangan bagi spark. Tak apa, okey. Tak ada angin, okey. Terkawal. Relax. Tak nampak, tak boleh tunjuk bang. Api tak boleh tunjuk bang. Tak boleh nak tunjuk direct, bahaya. Nanti daripada kau dapat tengok terus hilang live, tak boleh tengok. Tak apa, atas dah padam. Ni tempat lain rumah Main. Baru sikit sini. Ya Allah, ya Tuhanku, kau turunkanlah hujan. Ni yang atas ni. Jap. Kalau aku dukung kau boleh itu. Dia nak kena kukuhkan yang tepi ni tu. Boy, kau kat situ dia lagi melipat tu. Dia spark. Tak, dia macam ada benda yang tengah merangkat naik atas. Ya, tapi apa pun ni angin betul. Sebab kalau ada angin je, ada je angin habis. Boy, kau naik bawah pun. Dua sekejap dua. Sikit lagi. Allahumma salli ala Siapa datang dulu tu jaga kabel. Sungai ke tengah berkuai daripada bot. Sana pelan-pelan. Sekejap, aku lepas. Berangkat ya Allah. Berangkatkan Nabi Ibrahim ya Allah. Maka badan Allah kepada aku yang marah ya Allah. Sebagai tempat riba, apakah ada ni? Saran-saran ni. Riba. Hebat tu, laju gila weh. Cantik. Aku jumpa bekas. Boleh tapi tak ada. Sekejap aku cari. Daun tu kering. Dia macam tadi ada benda kat bawah, daripada bawah naik ke atas terus. Sekejap, saya pergi ambil air sekejap. Tak dalam botol ni, sekejap. Boleh lah, tak ada. Jauh lagi cak air. Naik bawah keluar. Bukan langsung naik bawah. Ini kau tengok kau datang kan. Nampak kan? Duduk balik. Nampak. Memang jemaah sallallahu alaihi Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala la ilaha illallah. Aku dapat air. Rai. Ya Allah. Gambar macam ni. Ambil air. Tuan ni.
Hujan. Sorry. Pengkau. Sorry. Member yang besar. Member yang besar. Terlebih ke kiri, geng. Sorry. Sialah. Dah lah aku suruh pergi ambil air. Dah dia ambil air, dibuang pula air. Alah, bosuan. Dah jauh air. Aduh. Bosuan, depan ni kan ada? Yelah sini. Dah padam. Main. Ambil. Aku pergi ambil air. Kau baling kat atas. Sebab kalau aku baling nanti kau cakap aku salahkan aku pula. Bukanlah. Slow. Tolonglah cepatlah sekali. Katamu ya Allah. Hari lain tak nak cepat apa? Tolong ni cepatlah sekali. Kau baling dengan botol-botol sekali. Orang suruh baling air, bukan baling botol tong tu. Tong ada. Coba kat air ni. Berapa dah baru? Okey lah, at least dia kena daripada konsol kena. Ha? Oh. Tapi sebenarnya aku memang sengaja letak air tu dekat dia orang pasal bagi hantu dia orang keluar. Aku mandi. Dia Abang Iwan mau mandi sekali. Dah, nak padam. Tapi kita kena make sure dia padam sebab kalau ada angin dia akan spark balik. Kena padamkan dia balik macam mana pun. Aku juga api-api yang hidup. Api yang marah. Kenapa? Mana Mail? Ambil air? Udah. Mail, kau tu dah pakai celah satu badan. Cepat! Kau jangan duduk dalam gelap. Kau pakai celah satu badan.